Hello, Assalamualaikum. Aku ada periuk memasak nasi daripada brand Tefal yang macam ni. Kenapa aku beli periuk nasi daripada Tefal yang ni adalah kerana periuk nasi ni tak melekat. Itu tujuan aku beli masa awal-awal dululah. Kelebihan lain yang ada adalah kerana ada fungsi ni. Memasak nasi, masak kongi, bubur, sup, steam dan juga baby food. Pakai produk ni, produk memasak nasi elektrik daripada Tefal ni sejak 2-3 tahun yang lalu. Ianya masih berfungsi sehingga kini. Okey, so dalam dia macam mana? Jom kita tengok. Okey, dalam dia macam ni lah. So, tutup atas macam ni. So, periuk sekeliling macam ni. So, ni ada periuk untuk masukkan beras lah. Untuk kita masak nanti kan. Okey, jom kita masak. Okey, aku dah masukkan beras ke dalam periuk dia. Kemudian, jom kita basuh terlebih dahulu. Okey, beras telah dicuci dan dibersihkan dan sukatan air telah ditambah dengan betul. Okey, jom kita mula memasak. Macam biasa, kita masukkan periuk tadi yang berisi beras kita dalam periuk nasi elektrik Tefal. Kemudian kita tutup. Kita buka power, turn on power. So, button dia akan keluar macam ni kan. So, dekat atas ni korang nampak ada tulis rice. So, aku tak pilih kongi, porridge, soup, steam atau baby food. Yang kita nak buat sekarang adalah memasak nasi rice. So setting dia adalah betul. Kemudian kita tekan button start. Okay, kita tunggu sampai dia siap. Okay, dah keluar lampu warna hijau ni daripada start tadi. Kemudian dah keluar lampu warna hijau, menunjukkan nasi kita telah dimasak dengan jayanya. So jom kita tekan dan kita tengok dalam dia hasil dia. Alhamdulillah. Wow. Beras tadi telah dimasak dan menjadi nasi dengan berjaya. Dan akhir sekali aku nak cakap, periuk nasi daripada Tefal ni aku beli sebab satu tujuan saja, untuk mendapatkan periuk nasi elektrik yang tak melekat. Maksudnya bila kami cedok nasi sampai malam nanti, semua nasi akan boleh diambil dengan mudah, tanpa perlu susah payah untuk membasuh. Nak basuh pun senang, jadi tak ada kerak-kerak nasi yang melekat pada periuk nasi ni nanti. Okey, kepada korang yang berminat untuk mencari periuk nasi elektrik yang tak melekat, aku cadangkan korang ambil periuk nasi elektrik daripada brand jenama Tefal yang macam ni. Okey, ini salah satu contoh. Kalau korang berminat, sila klik link yang diberikan. Okey, bye.